sejahtera. Perkenalkan, kami dari Program Teknologi Pemesanan Industri Kolej Vocational Datuk Seri Muhammad Zain Al-Gajah Melaka. Nama saya Mumtaz binti Abdullah. Nama saya Muhammad Afiq Raya bin Razali. Nama saya Muhammad Ridwan. Nama saya Arif Zakar bin. PowerG ialah alat pemegang bahan kerja yang direka secara inovatif untuk memegang bahan silinder berdiameter kecil serta pelbagai bentuk dengan kukuh dan selamat. Ia dilengkapi dengan sistem penguncian pintar yang membolehkan tekanan cengkaman dilaras mengikut saiz bahan dengan mudah. Diperbuat daripada bahan tahan lasak dan berkualiti tinggi, ragum ini mampu mengekalkan ketepatan serta ketahanan jangka panjang. Produk ini sesuai digunakan dalam pelbagai kerja seperti menggerudi, mengisar dan mencanai sekaligus membantu meningkatkan kecekapan, keselamatan dan kualiti kerja di bengkel. Ragum PowerG direka khas untuk memegang bahan berbentuk silinder dengan lebih kukuh dan selamat. Jika bahan silinder dipasang pada ragum biasa, ia memerlukan penggunaan V-block untuk mengikat bahan dengan baik. Selain itu, bahan silinder berdiameter kecil mudah tergelincir apabila diikat pada rahang rata dan ragum biasa. PowerG mampu memegang bahan berdiameter 20mm hingga 60mm dengan stabil. Reka bentuk rahangnya yang menggabungkan bentuk V dan rata membolehkan bahan bar silinder diapit dengan lebih berkesan. Alat ini juga mudah dipasang dan sesuai digunakan, menjadikannya sesuai untuk pelbagai kerja di bengkel. Pasang bahan kerja pada ragum PowerG, mula-mula pastikan ragum diletakkan di atas meja kerja. Seterusnya, laraskan rahang dengan memutar pemegang mengikut saiz bahan kerja yang hendak dipasang. Masukkan bahan sama ada berbentuk silinder atau rata di antara dua rahang ragum. Kemudian, kunci bahan dengan memutar pemegang atau mengaktifkan sistem penguncian sehingga bahan diapit dengan kukuh. Akhir sekali, pastikan bahan kerja berada dalam kedudukan yang selari dan tidak longgar sebelum memulakan kerja seperti menggerudi atau mengisar. Untuk menukar bahan pada ragum PowerG, mula-mula hentikan mesin dan longgarkan rahang untuk mengeluarkan bahan lama. Bersihkan permukaan rahang, kemudian pilih dan masukkan bahan baharu mengikut saiz yang sesuai. Jika bahan berbentuk silinder kecil, letakkan pada rahang blok V. Akhir sekali, ketatkan semula pemegang sehingga bahan diapit dengan kukuh sebelum digunakan. Dalam video demonstrasi ditunjukkan proses menggerudi bahan bar silinder berdiameter kecil yang diikat menggunakan ragum PowerG. Ragum ini direka khas untuk mengapit bahan berdiameter minimum 20mm sehingga maksimum 60mm dengan kukuh dan stabil. Melalui reka bentuk rahang blok V, bahan silinder dapat dipegang dengan tepat tanpa tergelincir semasa proses menggerudi dijalankan. Kesimpulannya, projek PowerG telah berjaya direka dengan reka bentuk menarik serta menepati ciri-ciri kecekapan dan kemudahan pengguna. Alat ini ringan dan mudah dikendalikan oleh pengguna di bengkel. Melalui ujian yang telah dijalankan, PowerG terbukti dapat memantapkan kerja menggerudi bahan silinder dengan lebih stabil dan tepat. Inovasi ini bukan sahaja meningkatkan kualiti kerja, tetapi juga menjimatkan masa dan tenaga pengguna.